Handphone Samsung Z Flip 4 ni kalau setiap kali lipat mesti dia glitch. Lepas tu sekarang dah tak boleh touch dah. Brother ni shot LCD lah problem. Lepas tu di survey kat kedai kena 900, 1200 macam tu. Bila datang kat Magista kita check, oh ini rupanya simptom biasa untuk phone yang flip dan phone fold. Kalau korang ada masalah, dia glitch ataupun screen akan menjadi hang ataupun no network ataupun tak boleh charge. Ini adalah benda normal yang berlaku. So kalau korang user Samsung Flip atau phone fold, korang save siap-siap video ni. So lepas ni korang tahu dah nak hantar kat mana. Ada yang tanya kalau phone crack saja macam mana, kena tukar LCD ke? Yang ni pun kita boleh tukar glass saja, korang boleh berjimat. So ada yang tanya juga kalau phone naik line macam mana? Kalau line kita boleh guna laser untuk hilangkan line tu. So korang tak perlu tukar LCD. Kalau kata skrin korang jadi hijau macam ni kan, kita boleh bypass serendah 180 sahaja untuk model 13 Pro, 13 Pro Max. Kat sini juga kita ada specialist motherboard yang boleh repair iPhone, iPad korang. Macam contoh iPhone 15 series dan 16 series yang banyak masalah motherboard charging IC sekarang. Jangan lupa save dan tag kawan-kawan korang. Apa-apa korang DM je kita, Magista Studio.